Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan penyerahan tapak tanah Carlton Hotel kepada Menteri Besar Selangor Pemerbadanan ataupun MBI. Selaras dengan kelulusan tersebut, MBI akan diberikan mandat untuk menerajui pembangunan tapak tersebut. Sebagai langkah awal, MBI akan melaksanakan pemasangan hoarding di sekeliling kawasan tapak sebagai persediaan bagi pembangunan komersial yang turut merangkumi komponen isukan sebagai sebahagian daripada keseluruhan pembangunan tersebut. Perincian pelan pembangunan akan dimutamatkan melalui sesi libat urus lanjut bersama dengan MMKN daripada masa ke semasa. Buat masa ini, sebarang perancangan terperinci bagi pembangunan tapak tersebut masih di peringkat awal dan belum lagi dimutamatkan. Untuk maklumat yang berhormat semua, kenapakah ada berlaku kelewatan walaupun kita telah umumkan 1 juta ataupun inisiatif awal pada tahun 2025? Kerana daripada segi pemilikan tanah Hotel Carlton ini pada waktu 1 tahun yang lepas masih lagi di bawah kelolaan Kerajaan Negeri Selangor dan ia tidak diberikan kepada pihak mana-mana syarikat ataupun pihak yang bertanggungjawab. Justru pada waktu itu kita mempertimbangkan adakah secara terus ia boleh diberikan kepada pihak swasta untuk membangunkan ataupun kita mampu mengawalnya melalui anak syarikat kerajaan negeri seperti MBI. Jadi dalam tempoh beberapa tahun ini setahun ini kita telah merumuskan bahawa MBI perlu menerajui dan ia boleh diletakkan di bawah beberapa anak syarikat untuk dibangunkan bersama-sama dengan kerjasama swasta untuk dibangunkan. Kedua, masih ada komitmen perjanjian yang perlu dihormati di antara pemegang tanah tersebut bersama dengan pembangunan sebelum ini yang mempunyai history dan sejarahnya. Dan hal itu akan dimutamatkan pada tahun 2026. Justru di tahun 2026 ni kita mutamatkan penyerahan tanah tersebut dan kita menunggu beberapa waktu saja lagi untuk memutamatkan perjanjian-perjanjian sebelum ini ketika pembangunan hotel tersebut. Kerana sedia maklum bahawa pembangunan hotel tersebut mempunyai latar belakangnya yang cukup panjang. Ia bermula sebagai bangunan pejabat, asrama, kemudian berubah menjadi hotel, kemudian ditutup kerana disebabkan oleh pandemik dan kesannya, dan ada perjanjian yang sedikit mengikat yang mungkin akan menghalang pembangunan di kawasan tersebut. Jadi kita tunggu waktu yang sesuai, tanah telah kita serahkan dan saya kira sekarang MBI sedang meneliti dengan beberapa pihak dengan juga cadangan-cadangan yang sudah mula masuk sebenarnya mulai tahun lepas. Jadi kita percaya tahun ini selesai saja daripada Sukan Malaysia, hal ini boleh kita mutamatkan dan kita boleh memulakan gedung isukan sebagaimana yang telah diinspirasikan dalam pembentangan belanjawan tahun 2025.